Hari ni Dalila nak surprise bawa abang media-media bawa pergi drift. Kita tengoklah macam mana nanti. So saya hari ni bersama dengan seorang wartawan. Kalau macam sebelum ni dia suka interview orang, tapi hari ni saya nak interview dia. Okay bang, apa perasaan abang bila dapat drift sekali dengan Dalila tadi bang? Oh okay, perasaan ni first time tau naik kereta drift. Rasa macam shock gila kan. Perasaan tu memang terkejut jugalah kan, sebab kita tahu dia drifter perempuan kan. Macam adrenalin tu macam best lah. Rasanya pada saya memang sesuatu yang menarik lah pada saya. Saya tak sangka umur dia 14 tahun tau. Tak silap dia cakap baru tahun lepas dia baru drift ni lah. Saya rasa memang selut lah dekat dia sebab ayah dia ajar dia dengan cukup baik lah. Saya jarang nak bagi perempuan pandu kereta untuk saya tau. Tapi tadi masa naik dengan Dalila, macam relax je. Alhamdulillah, Dalila pun dah bawa abang media. Diorang pun happy, saya pun happy. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Bye. Tukar sebelum kong, petriku.com